Okay geng, sambung projek Wira Gerhan aku ni. So geng, seperti yang korang tahu, Wira ni baru pasang tinted tau. Tinted ni memang lawa gila geng. Ada nampak biru-biru sikit tu, memang cun lah geng. Tapi hari ni aku nak cabut balik tinted ni geng. Sebab Wira ni aku nak jual geng. Aku nak hantar pergi Puspakom untuk proses tukar nama. Bang, serius ke nak jual ni? Tak adalah, tak jual pun. So syarat untuk buat pemeriksaan B5 di Puspakom, salah satu dia adalah 3 tinted depan kereta harus ditanggalkan. Korang tengok ni, lebat betul hujan hari ni. So geng, first kali apa yang aku buat adalah cabut dulu stiker-stiker mileage dekat atas ni. Lepas tu aku cabut cermin pandang belakang geng. Dan juga cabut dashcam geng. Yang kaki dia pun aku cabut juga. Sebab kita nak guna balik kan. Okey, mantap geng. Korang tengok tinted ni punya baru lagi. Dia punya stiker dekat Swiss tingkat ni pun aku tak tanggal lagi geng. So aku ambil pisau dan cungkil je dekat hujung-hujung tu dan terus boleh tanggal geng. Mantap, senang je, mudah geng. So buat dekat lagi sebelah pun sama juga geng, senang juga. Alright, lepas tu geng, untuk yang depan ni agak susah sikit lah untuk cungkil dia. Dalam 10 minit jugalah aku try. Tapi akhirnya aku boleh cabut juga. Paling best kan, kesanggam langsung tak tertinggal geng. Semua cantik elok je, mantap. Jadi geng, memang clear se-clearnya geng cermin ni. Memang jelas betul lampat dalam kan. Jadi tinted yang dah cabut ni boleh buang geng. Jadi itulah saja guys. Sikit update, aku tanggal tinted yang baru je aku pasang tak sampai sebulan pun. Nama Wira ni sekarang kan masih lagi nama pemilik asal dia tau. Jadi ala-ala road test dah nak tiba masa je untuk renew, kita tukar sekali terus nama dia lah. Okey geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.